Program 3 hari 2 malam ini sangatlah gembira dan sangat seronok. Program ini sangat memberi impak yang besar kepada satria-satria lain. Dapat experience bergaul dengan mereka yang daripada pelbagai institut. Saya sangat gembira kerana boleh join kursus macam ini. Ia sangat bagus dan boleh diketengahkan untuk para-para belia. Untuk program ini, setiap slot saya rasa banyak ilmu yang saya dapat, dan slot yang saya rasa seronok iaitu slot NADMA. Kita sebagai sukarelawan, macam mana kita nak kontrol diri kita, macam mana kita nak jaga mental kita untuk kita berhadapan dengan bencana. Selain itu, slot lain juga saya dapat tentang slot perkhemahan, tentang cara ikatan, banyak pengisian, dan segala pengisian tu memberi kesan yang mendalam untuk sukarelawan. Saya rasa seronok sebab dia membuka mata saya untuk menjadi lebih baik lagi, dan sukarelawan ni bukan sahaja kita nak ganjaran, tapi kita kena ada kerelaan untuk membantu masa-masa lain di luar sana. Berdasarkan apa yang telah saya lalui selama 3 hari 2 malam, iaitu pengurusan sukan dan juga pengurusan sosial. Kita memerlukan idea yang sangat tinggi dan tim yang sangat bekerjasama dalam merealisasikan program yang kita mahukan. Saya rasa sangat berpuas hati dengan program ini kerana knowledge yang saya dapat pun pelbagai dan banyak yang baharu, dan saya dapat belajar banyak pengalaman dan saya dapat membina soft skill yang tertentu. Apa yang saya dapat daripada program kursus ni ialah saya dapat cara untuk menganjurkan pelbagai program seperti program sukan di PTS, program alam sekitar di kawasan kampung, program melawat anak yatim dan sebagainya. Selain itu, saya juga dapat belajar mengenai kesihatan mental iaitu anxiety, depression dan stres. Cara untuk approach individu yang memerlukan rawatan psikologi. Saya sangat berbesar hati dan gembira untuk menyertai program sukarelawan Satria ni. Apabila saya dengar slot asas pantang mula, saya seperti rusa masuk ke kampung. Rupa-rupanya CPR sangat penting kerana boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Kita perlu belajar SOP yang betul dan tenang semasa melakukan bantuan kepada mangsa. Selama saya join program ni, apa yang saya belajar tentang sukarelawan, kita perlu yakin dengan diri kita sendiri, barulah orang yakin pada kita. Selain itu, kita perlu juga bertawakal. Yang paling penting adalah keikhlasan. Keikhlasan tu datang pada diri sendiri. Kita dapat belajar cara nak mengurus kesihatan mental dan juga cara nak mengurus sukarelawan. Terima kasih pada pihak Jabatan Belia dan Sukan dan juga Satria kerana telah memberi kami peluang untuk sama-sama menyertai program. Satria! 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 Satria!